datang dalam channel Amarif K. So hari ni aku akan main game Minecraft Survival musim kedua. Okay guys, saya korang tahu malam ni aku tak boleh review kat korang sebab dia simpan dia binatang yang tapi monster tu nak jadi buat sementara waktu. Carrotnya ini ada kawasan kakak tua, ada apa dia letak pokok semua dan masalahnya kita tak ada pokok kakak tua jadi tak tahu dia bila dah kena kosong ni aku akan post dan aku okey sekejap sabar sebelum tu aku nak sekejap okey tak apa lagi ini main game Minecraft mode survival aku akan bukakan game mode kreatif untuk korang macam ni okey. Aku tunjukkan korang semua binatang dalam game mode kreatif kerana aku aktifkan game mode kreatif tanpa pakai enchantment. Jadi kita tengok dulu guys. Okey, ni kita buang terus. Okey. Macam korang tahu dalam ni kita ada binatang. Kita ada spesies binatang dalam ni dan kita ada telur sniffer. Kita ambil je lah guys. Macam mana? Kita ambil je. Okey, aku sudah dapat telur sniffer guys. Okey, ini lagi guys. Telur sniffer. Tapi kandang aku tak ada sniffer kan. Apa kata aku letak telurnya. Tapi kita bila nak menetas. Sangat lama. Nak bagi telur ni menetas ambil masa lama Sekalam sekitar 24 tahun. Itu pun kalau boleh. Bukan senang nak bagi telur ni yang besar. Menjagalah telur kita guys. Okey, aku rasa itu cukup. Aku rasa aku kena tunggu dia sampai menetas. Dan ini aku tahu apa kata kita buat kandang sniffer. Sniffer kita akan buat kandang di sini dan aku akan meletakkan pokok-pokok ni semua jom kita letak pokok-pokok tu semua. Aku akan pergi ambil pokok-pokok siap-siap Aku akan letak semua pokok Mana kami masih lama aku akan pergi ambil pokok dengan lebih cepat. Okey. Okey guys, sekarang kita dah ambil semua pokok dan ini dia pokok kita ada oak sapling, cherry sapling. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. Okey, pertama kita di kebun binatang guys. Let's go. Dan the clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat.
tanam, kita inside. tanam belakang je. Street Betul, lights kita tanam kat flicker belakang. Ayo, on this jom, jom. endless trail. Okay. Each corner whispers a hero feel. Smooth flow cutting through the Kita tanam je. urban scale where truths are spoken and tales unveiled. Kami peluas tak? Boom bap echoes through the alleys Luas at lah. night. Nak tanam pokok ni. Sekejap. Soulful samples lift the darkness to light. Ni tak luas. Aku akan Beat kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story Aku akan inside. tanam di belakang ni. Kita akan letak pokok besar. Bumi habis. Bumi akai dah habis. Tak boleh kita tanam je. Tanam Kita akan tanam sampai dah ke pokok besar. Okey, nak tanam lagi. Street lights flicker on this endless trail. Banyak lagi pokok. Each corner whispers a hero or fail. Okey, aku rasa itu je lah aku tanam. Smooth flow cutting through Aku the rasa urban video ni dah scale pendek. Aku tak sempat nak tunjuk aku. where truths are spoken and tales Saya kerana unveiled. tak sampai selama jadi aku akan update video nanti. Boom bap echoes through the Kalau alleys kau at tertiket night. aku tak beli lagi Jadi aku rasa kita sampai saja dalam buat ini video Kali ini Soulful dan samples juga lift the aku nak darkness to light. like dan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. Jangan lupa melawat di These gritty vibes keep my story in sight.